meninggal dunia ataupun mati ni tak ada pia boleh tahu kata pia nak mati jatuh hari gapo, siapa dia nak mati ketika mana adik kakak. Benda ni orang panggil kata benda yang Tuhan tak bagi tahu yak di awal-awal. Kalau tahu yak di awal-awal kat adik kakak dia memanglah manusia ni buat persiapan yak di dulu lagi dah adik kakak dia dah. Tetapi adik kakak kadang-kala ada juga orang ni jadi berasa pelik. Belum daripada seseorang tu nak meninggal dunia, jadi berasa kata pelik. Reno dia morning ni tak biasa makan nasi banyak, tiba-tibanya mari makan nasi banyak. Ada dah, adik kakak biasa jumpa dak lagu ni. Kita biasa jumpa juga adik kakak, tak biasa makan nasi banyak. Tiba-tiba ni, hari tu makan banyak seroti, hingga habis puyuk. Misal katanya, adalah kita biasa jumpa tu jadi nampak pelik, jadi nampak berubah daripada biasa. Macam salah satu orang wanita ni adik kakak, dia cerita di dalam laman sosial media. Kemudian daripada tu, pihak berita Mstar Malaysia, dia ambil cerita hak seorang ni mai cerita royak katanya, seorang wanita ni dia cerita kata satu ketika dia jaga dia bangun semaya subuh, tiba-tibanya jadi nampak orang pasang orang panggil kata jadi nampak orang pasang pakai putih. Tu dia pakai putih, yak cahaya sinar. Dia tu dia ingat dalam hati kata, ni malaikat nak mari ambil nyawa kau dah mana. Bukan nak ngosek. Dia nampak macam lembaga misteri. Sing renlap gitu. Nampak yak mutih gitu dia kakak. Kejut seorang wanita ni. Dia pun cerita kepada suami dia. Dia kata, dia nampak warna putih yak sinar gitu. Supaya malaikat nak mari ambil nyawa dia. Dia kata, fok kita dua ni nak mati, nak meninggal dunia dah kalau mana abang dia ni. Maka lepas pada tu, dia tak tahu adik kakak. Tak ada berlaku apa dia lah. Bukan kata nak suruh percaya benda tu adik kakak comanya. Jadi berasa ada perasa Ada perasa benda tu saat ni tak boleh nak benda tu. Kata pia nak meninggal, tak meninggal adik kakak. Lepas pada tu adik kakak, seorang wanita saat ni, dia bersama dengan suami dia. Nak kelik pergi rumah tok tua lah, memik suami dia. Beradu senggah di tepi jalan nak belilah makan-makan ni di kedai roti adik kakak. Tiba-tiba adik kakak suami dia saat ni jadi berasa kata orang mai cuik bau. Mai cuik bau, lepas tu ada orang tanya di telinga dia. Dia tanya kata, sini ada jual tak kapur baru? Kapur. Tu dia kapur baru. Maka bos suami dia dengar pak paling kelih-kelih belakang, tak ada siapa dia kali adik kakak. Jadi membuatkan seorang wanita saat ni dia pun berasa pelik dah. Jadi nampak nampak yak mutih ketika dia mai subuh dah so. Bawa dia senggah di tepi jalan, suami dia pula dah jadi dek bunyi suara orang mai cuik bau, tanya kata kapur baru ada ke tidak. Di samping orang lain tu tak nampak adik kakak, dia berkejut. Maka bawa dia cerita juga kepada isteri dia ni, pakat dek mikir panjang jugalah adik kakak dia Tak lama banget selepas pada tu, dia pun jadi berasa pelik kata, nak ada gapo dia, Tuhan nak tunjuk gapo ni ke adik kakak dia. Tak lama banget daripada tu adik kakak tiba-tibanya orang di rumah mek dia ni mai royak kata mek dia tu letih, nyawa tak arak dah. Kereta ambulan ataupun kereta kucip kupai gapo ni mari ambil pergi ke hospital adik kakak kerana tak arak dah. Letih dah adik kakak dia. Dia pun cepat-cepat klik di rumah. Bawa klik di rumah siapa mak tu, berita sedih siapa kata mek dia sudah meninggal dunia. Jadi perkara semacam ni adik kakak bukan kata nak suruh percaya. Dan kerana manusia tak tahu kata pia nak meninggal tika mana. Cumanya, amo rasa katanya, fak kita sendiri pun jadi ada pernah berlaku ni deh. Amo sendiri pun jadi berasa pernah berlaku kata apabila nak ada orang mati ni kadang-kala kita jadi berasa pelik. Kadang-kala orang nampak pasal tak kecek banyak jadi kecek banyak, makan sikit jadi makan banyak. Macam-macam adik kakak nak kata simbol. Tak ada pia boleh tahu kata pia nak meninggal, nak mati ketika mana, bukan kata nak suruh percaya di atas benda tu. Cumanya nak tanya adik kakak, ada ke tidak di atas seseorang waris-waris kita belum daripada dia nak meninggal dunia, kita jadi berasa pelik terhadap seseorang itu saat ni, ataupun jadi berasa pelik di dalam sekitar kita duduk dengan dia tu saat ni. Cuba adik kakak komen kongsi mari di dalam ruang komen kita di bawah. Kalau adik kakak ada masalah mata kelabu, nampak tak cerah, boleh kita pergi periksa mata free di kedai klinik Wan Saita Sik Ro Road di hadapan Hospital Sik Ro Road Jala. Di sini kalau kita nak potong spek mata, harga mulai 890 kod sahaja. Ada spek mata setiap jenis, setiap model, setiap peseng, mata pendek, mata panjang ataupun wen krongseng pun juga ada. Jangan lupa setiap kali nak spek mata, ingatlah kepada klinik Wan Saita Sik Ro Road di hadapan Hospital Sik Ro Road Jala.